Okey, bagi makan, bagi makan. Kekeli kekeli. Ni main saya lepas ni. Saya pegang kekeli, saya pegang ayam, saya pegang puyuh. Air jadi jernih pasal sekarang ni musim hujan air masuk jernih. Berapa kali dah we makan ni? Banyak kali ke tak? Banyak kali dah kenyal dia pun. Tak berebut lah. Nampak tak? Saiz-saiz dia besar-besar dah tu. Tapi kalau ada orang nak, saya akan buat air, saya akan cari yang besar untuk saya jual. Yalah untuk cover kos dedok. Pasal dedok kita beli sekilo, dia boleh tahan 2 hari. Sekilo tu lebih kurang dalam RM4, lebih kurang gitu lah. RM4. So tahan 2 hari. Jadi bermakna seminggu apa ni? 12 lebih kurang dalam RM14 lah. Lebih kurang dalam RM14 seminggu. So bermakna saya kena yalah, kalau boleh jual RM20 pun okey dah. Ada dah baki dah lebih sikit. Jadi lah, kita santai-santai je. Sebelum ni saya ada 2 tangki. Satu lagi tangki tu saya dah clear. Saiz pun sebelum ni saya apa ni ikut dia punya saiz. Kalau saiz kecil saya letak tangki satu lagi. Sekarang saya campur lah. Tapi make sure kita bagi dedok kena banyak lah, baru cukup. Kalau tak nanti kecil, makin kecil lah sekali mati. Tak nak macam tu. Cuma ni saya. Pasal hujan, tiap hari hujan, air masuk pasal kita buat macam ni, air masuk apa semua. Lepas tu ada lubang tengok. Yang jadi jernih tu. Terawi sikit lagi nak tengok ikan keli. Sikit dia banyak kali dah gini. Tengok. Ada lagi 100-200 ekor saya rasa ni dalam ni. Saya rasa lah lebih kurang gitu. Pasal kita asalnya kita pera lebih kurang dalam 500,000. Bukan. 500-600 ekor lebih kurang gitulah. Lepas tu ada kita jual, ada kita makan dah. Lepas tu ada dia balas sama sendiri mati apa semua macam-macam lah situasi. Kekeli dia benda ni dia macam ni. Dia bagi saya lah lepas balik kerja kita suka tuan-tuan kita suka ni. Macam hari ni pagi, okey. Sebelum ke 7 hari saya dah turun dah, okey. Saya suka kita tengok ikan apa semua, kita punya hati jadi tenang. Tenang kalau balik kerja sebelum kita naik ke rumah. Kita orang kata kita relief dulu kita punya keserabut kat tempat kerja tu. Mari tengok-tengok ikan, tengok-tengok air apa semua. Tenang jiwa. Okay, lain orang lain cara dah. Ada tu nak release dia punya tu dia pergi apa ni shopping mall apa semua dah. Dia usaha tu usaha ni macam-macam lah, jalan-jalan apa semua kita apa ni Skoda ni lah. Ni pun dah okey dah. Okay, good dah. Okay, terima kasih lah semua yang menonton video saya. Okay. Bye-bye.